Selepas Norman Hakim memberi amaran keras agar tiada siapa masuk campur isu nafkah, Abby Abadi pula tampil balas kritikan netizen yang menuduhnya suka buka cerita rumah tangga di media sosial. Jangan lupa subscribe Source Food Channel, kemudian like dan tinggalkan komen-komen yang bermanfaat untuk bacaan semua orang dan nantikan pelbagai lagi berita-berita viral daripada politik, hiburan dan viral isu. Bye! Abby menempelak individu yang menulis kononnya dia adalah bekas isteri yang kuat merentang dan suka bawa hal peribadi ke khalayak. Menurut Abby, dia hanya mula bersuara selepas 22 tahun mendiamkan diri. Itu pun kerana rasa tanggungjawab untuk memperbetulkan keadaan. Katanya lagi, kalau terus senyap pihak yang bersalah mungkin akan terus selesa dan tidak bertanggungjawab atas apa yang sepatutnya dilakukan. Abby turut menasihatkan agar orang ramai faham maksud sebenar tanggungjawab sebelum sibuk nak kecam. Belajarlah makna tanggungjawab hidup dalam dunia ni. Lepas tu baru ajak sembang, tak payah marah-marah, dah tentu salah. Dalam satu lagi posting, Abby dilihat menyindir seseorang yang dikatakan sedang marah-marah di media sosial.